Aku nak tengok this trailer. Trailer. Okay, aku dah tengok pagi tadi tengah sahur. Dan somehow dia tangkap aku punya view lah. Jom ni tengok. Sampai bila kau nak hidup macam ni, Rep? Ubah hidup kau dulu sebelum kau nak ubah hidup orang lain. Gas, tolong aku buka buku baru dengan Datuk Zul. Semenjak tu, peranglah keluarga aku. Lawa. Okay, first, gambar ni memang lawa tu. Gambar dia sumpah lawa. Makin bahaya kerja kita ni. Nyawa kita ni. Keluarga aku. Sebab Sebelum aku kau memang nak tengok wayang sebab okay, first, Syafiq Yusof pengarah dia. Aku tak tahu macam mana dia boleh dia ada I mean, dia boleh buat every year. Setiap tahun mesti ada filem dia. Macam setiap tahun tak pernah stop. At least kalau stop macam setahun je atau beberapa bulan. Lepas tu dia dah buat filem baru. Aku terkejut sebab dia boleh buat Sheriff, dia buat Polisi Evo 3. Okay. Lepas tu kali ni filem ni, itu filem ni Solos dia buat. How? Dan bukannya kualiti bodoh-bodoh, kualiti dia sangat-sangat bagus. Tip-top punya kualiti. Tapi yelah, still ada kekurangan. Aku perasan lah macam ada part-part aku tak tahu lah. Tapi still dia buat apa improvement yang besar yang aku rasa tak ramai orang boleh buat. Banyak filem Malaysia barai tapi dia boleh buat. Yelah, nak kata sebab dia bawah scope production satu. Nak kata sebab dia ya ada duit semua tu kan. Tapi still ada kekurangan yang aku macam kenapa dia tak ubah benda ni lah. Contoh antara benda yang aku tak suka lah daripada dulu, Syafiq Yusof dengan apa ni, yes, this one, Syafiq Yusof ataupun scope production aku tak tahu kenapa. Tapi dia punya please font lah, font dia tolong lah tukar. At least font dia tukar. Maksudnya design untuk title ni kalau tak payah 3D lah tu. Kau buat 2D pun dah cukup lah. 2D kan. Kau buat tu minimalist kau dah nampak style lah. Like this. Come on. Kita dah 2000. Kita dah 2025 dah pun. Tapi still pakai yang 3D tu. Bagi aku macam kurang menarik lah untuk designing. Siapa yang jaga design ni, please lah, betulkan balik lah. What is this, bro? Itu je aku nak tegur. Okay. Boom. Ni aku suka. Aku suka part yang ni. Lawa gila. Wallahi aku cakap lawa gila. Macam Ghost Rider punya style kan. Sampai bila kau nak hidup macam ni, Rep? Ni basic. Ubah hidup kau dulu sebelum kau nak ubah hidup orang lain. Trailer dia still trailer yang aku tak expect besar lah. Tak boleh kalahkan. Aku rasa tak boleh kalahkan Polisi Evo yang kedua. Polisi Evo yang pertama punya trailer, which is memang game changing dalam filem Malaysia. Gas, tolong aku buka buku baru dengan Datuk Zul. Semenjak tu, peranglah. Untuk panning kan, Ubah kalau hidup yang kau budak dulu Meskom, sebelum kau budak nak filem ubah director kan, filem-filem hidup orang lain. Gas, tolong aku buka buku baru. Perasan tak dia punya zoom tu? Dia punya zoom tu a bit macam tak manual, dia tak macam berapa ni. Ada part yang okey tapi macam zoom ni aku tak apa suka lah. Mungkin ikonik dia macam ni aku tak tahu. Dengan Datuk Zul. Zoom itu. Semenjak tu, Lepas tu kamera kan dia tak Ubah ada hidup lah kau sikit dulu kurangan. sebelum Tapi kau nak aku ubah suka. hidup orang Aku lain. suka sebab dia dah ada improvement yang besar. Gas, tolong aku buka Colour buku baru grading dia dengan cantik. Datuk Zul. Dia punya main-main colour dapat colour Semenjak grading tu, dia. Dia ada dua colour sekali. Biru. peranglah keluarga aku. Buat merah, biru, oren. Makin lama, makin bahaya Tak lawa. kerja kita Merah, ni. dia main dengan merah. Pak. Nyawa kita ni mainan orang kaya je. Bila-bila masa je boleh kena tembak. Tak kisahlah. Kalau kita sama-sama, tak ada siapa berani hadap kita pun. Aku nak kena tengok filem. Kenapa Nur jalan macam tu? Dia kalau Orang kaya je. kenapa aku judge macam tu tu? Aku sorry lah, aku judge filem tu. Kita sama-sama, tak ada siapa berani hadap kita pun. Tukar lah font dia tu. Ayah nak kamu ganti Lawa ni ayah lawa. jadi kepala naga. Budak aku tak boleh mati untuk sampah macam tu. Aku nak kepala Syam. Darah. Lawa. Bayar dengan darah. Kalau grading dia lawa sumpah. Shot tu baik. Apa kita buat ni?
Memang tak ada jalan lain ke? Aku tak boleh biarkan satu kapal tenggelam disebabkan dia. Di kalangan budak-budak Datuk sekarang ni rupanya ada pembelot. Wow. Kita cari pengkhianat bangsat tu malam ni juga. Zoom tu please. Okay, dia punya fight tadi dah okay. Syafiq Kyle, kau punya fight dah gempak. But somehow okay, yang main cameraman, uish, main peranan besar tu. Cameraman main peranan sangat besar tu. Kau kena zoom macam memang panning power gila macam. Weh, kau kamera dah power tau. Kita cari pengkhianat bangsat tu malam ni juga. Okay, tengok. Okay, look at that. Alright, dia punya fight dah gempak dah. Okay, dah naik. Cuma dia perlu zoom. Go lagi macam. Ui, tu kalau sumpah tu kalau dapat tu. Cari pengkhianat ni sampai dapat. Okay, nice acting. Aku nak tengok dah filem. Aku bagi segala-galanya. Aku pun sama lah sial. Kau pun sama lah sial. Astaghfirullahaladzim, gua bosan. Okay, last shot. Dia gempak. Nice. Okay, nice. Boom. This one. Improvement. Please improve. Ambil shot daripada atas. Kalau kau rajin lah kan. Dia ada crane, ada semua kan. Kaya kan. Scope production. Ambil daripada atas. Mesti belakang. Ambil shot daripada belakang Shana Samad ni. Kan. Tumbuk itu. Lepas tu Syafiq Kyle tunduk itu kan. Okay, boleh improve lagi. Tapi selagi orang kata apa, selagi tak keluar lagi movie, tak boleh nak judge terus kan. Dia kena tengok kan. Macam contoh Sheriff. Filem Sheriff. Okay, filem Sheriff, masa trailer dia keluar aku dah cakap asyik cerita yang sama je, cerita ni macam ni kan. Tapi dia keluar filem, wow, tak macam aku expect. Maksudnya at least cerita dia aku enjoy, boleh layan. Tapi still ada orang kata apa, benda aku tak puas hati juga lah. Tapi still cerita yang aku boleh layan, memang best. Alright.